nyapu kucing, bukan nyapu sapu. Kan tegak siapa ni? Tik tik tik. Tolong kau ni kedai yo. Tanya orang ya. Kak, apa sapu kucing? Kucing kau? Biarlah nak tanya ni dah kau jual bagi-bagi performa 4x4. Betul dah. Betul dah. Naik tu kan? Tak apa kasih. Okey. Nyapu. Okey. Buka dah ni. Aku nak cerita apa ini? Mari tu dah turbo. Ni jual pula. Ada stand lagi tu. Mana budak sedar tu? Ambil ni ya. Nampak dah ada TikTok lama beli ni. Sedap lah ni kakak ni. Gimana budak sedar tu? Curi tulis. Leceh tu takut naling ungguk masuk. Mu, bukan hak maring ke? Nak main curi tubuh pula. Kena kau? First time abang main ni. Ni pun tanya orang yang nyapu luar tu. Tahu lah siapa nak aku nyapu kucing, bukan nyapu sapu. Gitu. Salah orang ke? Tak pernah kita. Kak nak beli apa tu? Ni judo tau. Mana ada 2 batang dengan mucung lagu tu. Kejap deh Kak, kejap. Betul nak Kak, betul. Ejo. Nama dia Ejo Fitri. Apa special Ejo ni? Kejap deh Kak, kejap. Tambah dosa Kak. Tambah dosa? Allah, dosa aku banyak dah, nak tambah pulak dah. Lepas tu nak tanya kereta ni pula dah nak tanya Ejo ni boleh pakai untuk semua jenis kereta ke? Lepas tu nak tanya kalau pakai Ejo ni letak duduk kayu-kayu. Lagi tanya. Duduk? Kuda kita tak jual tu Kak. Tak apalah kita pergi confirm kejap deh Kak, kejap. Aku nak duduk juga kuda. Makin semua banyak budak ni masa kecil. Beres lalu. Benda apa kok jual aku ambil lah. Hilir. Hilir pula. Aku ayak tu orang super marin. Sebab pun dia tak ayak dia orang super. Betul gaji pula.